ayam masak rempah di Mekah. Alhamdulillah untuk jemaah kita yang datang haji dengan kita. Alhamdulillah. Tuan-puan, ini antara masakan yang kita hantar ke dia orang lah. So, usaha kita bagi dia orang rasa seronok. InsyaAllah ta'ala moga-moga dapat hajjah mabrur, masak yang masyukur insyaAllah ta'ala. Dan hari ni ayam masak rempah, ada gobis, ada timun, ada orange. Dan semalam Alhamdulillah ada jemaah haji yang sampai daripada Shah Alam, daripada Alam Impian. Alhamdulillah ada masak, dia orang nak makan tom yam semalam. Lepas tu makan siakap 3 rasa. Lepas tu ada makan apa lagi, ayam masak kunyit, kangkung, dan beberapa lauk lagi lah kan. Sepatutnya datang 8 orang tapi 4 orang berjaya datang. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab teksi terlalu mahal. Waktu haji begitulah. Tapi Alhamdulillah, tumpuan yang datang ke Mekah, sama ada umrah ataupun haji, kedai kita betul-betul berhadapan dengan train station sahaja. 2 tingkat Alhamdulillah. Masakan Melayu, masakan banyaknya masakan Melayu lah. Melayu kita. Lepas tu kita ada Melayu Indonesia untuk orang Arab. Orang Arab ni dia suka makan musyakkal, nasi campur, nasi ambeng. Kalau orang Malaysia yang suka makan nasi ambeng, kedai kita ni Alhamdulillah memang menawarkan makanan sedap untuk tuan-puan. Doalah sedap insya-Allah taala. Adapun ada yang komen mahal dan sebagainya, saya minta maaf sangat-sangat. Dulu satu ekor ayam RM9, sekarang satu ekor ayam boleh sampai RM16. Jadi harga makin lama makin naik. Pun begitu Alhamdulillah, kita tak adalah terlalu mahal, tak adalah terlalu murah kan. Namun kita pun duduk di luar negara macam itulah kan. Lagi-lagi di Mekah harga teksi mahal dan sebagainya. Saya nak ucapkan terima kasih kat tuan-puan yang sering support kita untuk datang ke kedai, sering support kita untuk makan di kedai kita, sering support kita untuk Alhamdulillah ada yang nak bantu lebih buat sabil untuk jemaah-jemaah haji, jemaah umrah. Apa pun, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jemput datang ke kedai kami di Mekah. Dah masuk Mekah je datang kedai kami. Betul-betul berhadapan dengan train station sahaja. InsyaAllah tempat selesa untuk tuan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.